benda ni dia sebenarnya nampak biasa je bekas ni tau, tapi bekas ni sebenarnya sangat-sangat berguna kalau yang mana buat kopi dekat rumah ke, dekat kafe ataupun dekat mungkin dekat kios mana-mana kan. Alat ni dia sebenarnya function dia kalau contoh lah macam korang kan dah brew kopi, dia akan ada macam orang panggil hampas lah, yang hasil-hasil kopi punya serbuk ni kan. So benda ni function dia adalah untuk korang nak buang hampas ni. So ketuk dia macam ni, dia kuat je benda ni. Atas dia ni dia macam getah tau, besi yang disalut getah, dia kuat je. So korang tinggal ketuk macam ni je, so selesai lah, nampak dah bersih. So benda ni lah function dia. Kalau korang perasan dekat kafe-kafe pun ada benda ni. Kalau korang perasan lepas dia dah buat kopi kan, nanti dia akan ketuk-ketuk. So benda ni lah function dia. So benda ni harga dia pun tak mahal pun, tapi nampak kemas lah bila korang guna benda ni. Tak adalah korang nak kena expose korang punya ni dekat tong sampah. So nak dapatkan benda ni boleh tengok dekat bawah.